Kami Mat Moto di dalam ini negeri, sedia bertindak gagah dan dikeruni, sedia berkhidmat untuk negara kami, bertaruh nyawa setiap hari. Kami Mat Moto, Mat Moto. Tegakkan motor. 1, 2, 3, up! Kuat! Hei! Letakkan motor! Mat Moto ke HQ. Panggilan terima. Jalankan berita. Over. Mat Moto, telah berlaku satu rampasan motosikal di latitude 0.12345, longitude 33.5431. Jumlah tebusan 1 orang. Mohon siapkan pasukan Paskal Mat Moto untuk misi menyelamat. Over. Mat Moto ke HQ. Pasukan Paskal Mat Moto siap sedia menjalankan misi. Over. Standby untuk maklumat lanjut. Good luck, Mat Moto. Over.
guys. Sebenarnya saya tak tahu sama ada nak buat sambungan cerita ni ataupun tak mau. So, apa pendapat korang? Korang nak ke tak nak sambungan cerita ni? Kalau korang nak, saya akan buat lah. Kalau korang tak nak, so saya tak buat lah. Korang boleh vote dekat atas ni. Kalau ada dekat atas ni, kalau tak ada, korang boleh komen kat bawah sama ada korang nak ataupun tak nak. Okay guys, macam biasa jangan lupa like, share, comment and subscribe. Bye! Woi, sabar. Aku tekan tadi timing tak kena. Balik ni, betul. Satu, dua, tiga. Okey. Guling. HQ ke Mak Motor. Satu. Bagi panjang sikit dulu. Standby untuk malam-malam je. Gelap. Mak Motor. Over. Bye HQ. Oh, itu tak ada. Ayah sedih Bapak HQ. Kan berita. Over. Motor. Telah berlaku satu rampatan. Bilang balik Mak Motor. Tiga. Jadi aku. 1, 2, 3. Dia panggil sempem. Memang kata sempem kan. Sempem kan. Hei. Aduh. Sniper. Start. Start sekali. Kan? Jalan pelan-pelan tu. Bila aku kat tangan tadi, dia bau semua lagi ikut. Nak masuk ke sana. Okey? Saya join Pascal ni Pascal Mak Motor. Ha. Saya join Saya John. Saya join Pascal Mak Motor ni sebab saya nak menentang LGBT supaya LGBT tak ada langsung dalam Malaysia ni. Saya join Pascal Mak Motor ni sebab saya minat dengan pasukan-pasukan khas. Saya join Pascal Mak Motor ni kerana saya hendak mengikut jejak Tok Wan saya dalam askar Malaysia. Saya rela berkorban untuk tanah air yang tercinta. Saya join Pascal Mak Motor ni sebab saya nak mempertahankan kedaulatan negara. Saya join Pascal Mak Motor ni sebab saya nak pertahankan bangsa, agama dan negara.